Dekat tangan saya sekarang ni ada phone yang paling nipis pernah saya review. Nampak ni? Okay, yang ini pun ada casing tau. Dia agak tebal lagi. Kalau saya bukakan casing dia, dia antara yang paling nipis lah yang pernah saya review. Tapi bukan iPhone Air. Dan bila saya keluarkan kat sini, ini casing dia. Tengok nipis dia macam mana. Dan ini phone dia. Tengok nipis dia macam mana. Cuma saya tak pasti ramai ke minat phone nipis macam ni kan. Memang nampak premium. Dan yang ini yang paling saya best sekali ialah harga dia bawah RM1,000. Mostly promosi lah, harga bawah RM1,000 kan. Dia anggaran saya boleh katakan sekitar RM1,000. Jadi jom tengok Tecno Power Slim 5G. Okey, reka bentuk dia memang ultra slim dan sangat-sangat ringkas kat sini lah. Tengok kat bahagian belakang dia kan. Kat sini ada logo Tecno kat sini. Kemudian kat bahagian atas ni ada bahagian kamera. Kamera ni dia special sikit. Sekejap lagi saya akan ceritakan. Tapi yang saya nak fokus kat sini ialah dia paling nipis. Kalau nak bandingkan dengan iPhone 70 Pro Max, yang ini anda boleh tengok saya tunjukkan dekat anda. Anda boleh bandingkan dekat mana yang sini 70 Pro Max sangatlah tebal, tapi untuk Power Slim ni sangatlah slim. Kalau saya letak macam ni memang anda boleh nampak lah kan. Dia punya nipis macam 2 kali ganda pada phone ni. Dan dia ringan. Dia hanyalah sekitar 5.95mm dan sekitar beratnya iaitu 156 gram. Memang rasa premium dan selesa kat tangan. Kalau banyak phone yang anda pakai tu selalu tebal dan berat kan, anda kena cuba yang ini. Kemudian dekat skrin dia ada lengkung 3D tau. Lengkung kat sini, dan ini ialah jenis AMOLED. AMOLED je ada lengkung macam ni. Dan bagi saya lah, bila anda pegang tu anda rasa feel dia macam pakai sebelah tangan ni pun okey kan. Macam saya, tangan saya besar lah. Kalau tangan kecil saya tak pasti. Tapi saya skrin dia besar juga, 6.78 inci. Memang puas hati, dia punya skrin cantik kat sini, jenis AMOLED. Untuk harga sekitar RM1,000 saya rasa memang dah puas lah skrin macam ni. Dan dalam kotak ni mereka memberikan anda skrin protector khas kat sini kan. Jadi tak perlu nak fikir kalau beli ni nanti nak kena pasang lagi ke, tak payah. Memang diberikan percuma. Casing ni pun bagi percuma casing ni. Cuma casing ni lah yang saya macam tak apa suka, sebab belakang ni agak senang calar sikit. Tapi just nice casing dia. Kalau anda still pakai kat sini pun still terasa nipis. Dan dekat bahagian skrin ni juga, anda tengok kat bahagian atas ni, okey, kita ada bahagian yang kalau dekat iPhone dipanggil Dynamic Island lah. Kat Android pun dah ada dah benda-benda macam ni, jadi tak perlu risau. Kemudian yang paling saya nak tunjuk dekat anda ialah mode light. Nampak tak? Ada lampu, ada LED kat sini kan. Ini ialah mode light yang mana saya boleh kawal mode light ni. Dia macam-macam ada, untuk charging ada, untuk low battery indicator ada macam ni saya cuba untuk battery reminder. Untuk start up pun boleh kat sini macam ni dia punya ni. Kemudian dia adalah macam-macam lagi. Mode light ni anda boleh on kan, dia punya activation tu ada timer dia. Dan macam ni pun saya boleh on dan juga off kan dekat sini kan. Mode light ni memang saya katakan saya dah banyak cuba dia. Yang ini macam nampak happy ada, nak buat dia nampak sedih ada kan. Ini random je lah yang saya tunjuk ni. Dekat sini dia ada satu button mode light. Dan untuk LED kat bahagian belakang ni, kebanyakan phone-phone yang agak premium lah, harga dia RM1,500, RM2,000 ke atas kan, baru dapat LED kat bahagian belakang ni. Yang ini untuk harga sekitar RM1,000 saya tak pernah nampak lagi kat pasaran. Ini phone pertama dekat sini. Okey, nice. Cumanya ini saya jujur lah nak cakap kan, bila anda guna itu, kalau tengok pada jauh macam ni memang anda nampak cantik kan. Cuma bila anda tengok dekat-dekat, anda tengok LED ni macam dia macam ada tak berapa cantik, kekemasan dia tak berapa nak ngam Tapi bagi saya itu bukan satu masalah lah, sebab harga dia pun tak adalah mahal sangat kan. Jadi cacat celah tu mestilah ada sedikit. Tapi nipis-nipis macam ni, tak rasa nak kepak macam ni ke? Tahan lasak ke kan? Sebab tanya saya, phone nipis ni ialah sesuatu yang baru lah. Dan bila saya pegang, saya rasa macam feel dia lain pada yang lain. Tak macam phone-phone yang macam saya pernah guna sebelum ni. Nak kata dia tiru iPhone Air, maybe. Saya tak boleh nak kata dia tiru sebiji, sebab dia ada design rekaan dia tersendiri. Tapi saya kagum lah, dengan nipis macam ni pun dia still lagi boleh pack dengan macam-macam benda. Dia ada ketahanan jenis military grade shock resistant, dan dia pernah ada test kat sini. Juga dekat bahagian depan kita ada screen Corning Gorilla
Glass 7i. Jadi kalau setakat jatuh biasa tu, bagi saya tak ada masalah pun phone ni, dia still lagi tahan lasak. Cuma saya tak pastilah selasak mana dia boleh pergi. Dan untuk senipis ni, bateri dia besar tau. 5160 mAh. Kegunaan saya boleh katakan dalam seharian tu boleh achieve, tak ada masalah. Tapi untuk masuk 2 hari tu mungkin tak berapa lah, sebab saya selalu juga main game kat sini, sosial media pun guna juga kan. Tapi okey lah untuk dapatkan range sekitar macam tu. Dan dia juga bagi fast charging 45W. Dan bagi saya untuk Android, benchmark dia mesti 5000 mAh ke atas untuk tahun 2026 ni. Kalau bawah 5000 tu saya rasa macam phone yang agak lama lah kan. Nak tahan seharian tu mungkin struggle. Tapi saya kagum lah, nipis macam ni pun bateri dia agak besar kat sini kan. Selalu phone kalau yang bateri yang besar-besar ni, dia punya phone pun besar dan berat. Itu yang saya tak suka. Dari segi powerful dia, saya jujur dia guna Dimensity 6400 5G. Okey, prestasi dia saya tak boleh kata prestasi yang mengagumkan sangat lah. Untuk harga bawah 1000 dia just nice je kat sini. Kalau nak banding dengan phone-phone jenama lain, ada yang lebih powerful. Itu anda patut tahu. Cuma mereka tak adalah benda yang macam ni, iaitu phone yang nipis, bateri yang besar, ada LED light kat sini ataupun dipanggil sebagai mood light kan. Itu diorang tak ada. Diorang ada powerful spec je. Cuma setakat saya main lah, kalau nak kata mid punya grafik tu, dia smooth je kat sini. Tak adalah rasa macam pelik ke apa. Dan nak kata panas tu tak adalah juga. Ramai orang kata kalau phone yang nipis ni dia panas kan. Saya tak tahu kalau anda guna grafik yang tinggi ataupun game-game yang high intense, yes memang rasa panas. Tapi kalau setakat Mobile Legend ke PUBG Mobile ke game-game yang tak terlalu heavy ni, dia tak ada pun masalah macam tu. Sekarang kita nak bercerita tentang kamera. Bukan tentang LED ni tapi dia punya prestasi kamera macam mana, bagus ataupun tidak untuk harga dia. Okey, saya boleh katakan dengan kamera 50 megapiksel, saya tak nak sentuh dia ada 3 kamera ke 4 kamera, dia ada 2 je kat sini. Tapi kamera dia kalau nak tengok tangkapan dia kat sini, saya boleh katakan dia jelas. Warna dia mungkin saya tak apa suka sangat lah. Mungkin ada antara anda yang nak tengok minat dengan warna dia kan. Bagi saya warna dia saya tak apa suka, tapi dia jelas kat sini. Anda tengok dia punya detail-detail pun bagus kat sini. Dan bagi saya untuk harga sekitar 1000, saya boleh katakan dia punya tangkapan kamera agak baik lah dekat sini kan. Dia tak nampak buruk ke apa, memang cantik lah bagi saya. Sebab selalu bawah 1000 ni, benda yang paling anda boleh tengok dia punya kesan ni ialah noise, terutama bila tangkapan pada waktu malam. Dekat sini saya still dapat tangkapan waktu malam yang sangat cantik, sangat detail kat sini dan tak banyak noise. Mungkin nak nampak noise dia agak susah sebenarnya. Cuma yang saya tak suka kadang-kadang warna dia tu nampak macam warna yang pucat dekat sini. Itu yang kurang saya gemar. Tapi tak tahulah, ikut anda, sebab benda ni ikut orang juga. Ada orang suka dia punya profil gambar macam tu kan, profil warna macam tu. Dia masing-masing lah cerita rasa dia. Tapi inilah tangkapan-tangkapan yang saya dah tangkap. So ini merupakan contoh rakaman yang kita ada, iaitu kita ada 2K. Kalau tanya saya, kalau zoom sikit boleh lah untuk harga macam ni kan, just nice lah. Nak kata best sangat tu tak ada lah kan. Cuba kat sini, dan kalau sambil saya berjalan, anda tengok sebenarnya tak apa stabil lah. Boleh gunalah untuk video kan. Pendapat anda? So ini merupakan contoh dekat rakaman dekat kamera depan ni. Bagi saya tak adalah cantik sangat kan, just nice untuk anda rakam dekat sekeliling, cahaya yang cukup, itu je lah. Nak kata dari segi detail yang cantik ataupun tak tu, saya rasa kurang lah, biasa je lah. Tapi untuk harga dia saya rasa dah memuaskan kot. Beberapa kelebihan untuk anda beli smartphone ni, sebab dia ada 5G, dia ada Wi-Fi dekat sini yang support sampai 5GHz, ada juga NFC, dan dia gunakan Android 15 dengan iOS 15. Cumanya disebabkan dia nipis kat sini, dia ada beberapa kekurangan sikit lah. Nak cerita ke? Kita cerita je. Kekurangan pertama ialah untuk bawah harga 1000 still ada certain smartphone ada slot untuk SD card, tapi yang ini tak ada sebab dia dah cipta untuk jadi nipis. Yang kedua kat pula, yang ini dia tak ada stereo speaker. Speakernya hanyalah dekat bahagian bawah ni saja. Jadi bila anda dengar lagu tu mungkin tak berapa nak sedap sangat. Okey, itulah kelemahan dia. Apapun bagi saya lah, kalau memang anda nak cuba satu benda yang baru dekat sini dan bajet anda tak terlalu tinggi dan anda tak nak bebankan poket anda, bukan bebankan dari segi kewangan ke apa, bebankan dari segi berat. Sebab smartphone memang berat-berat, terutama kalau anda guna iPhone ke
Oi, ini saja kalau letak ni memang rasa bulky dan tebal. Okey, kalau anda guna yang macam ni, memang nipis, tak dapat lagi smartphone Android yang senipis ni. Kemudian dia sangat ringan kat sini. Bila anda pegang tu, anda macam pegang, saya nak kata apa, anda pegang 2-3 kad kredit kan. Macam tu je dia punya tebal dan nipis dia kat sini kan. Dan punya berat pun tak terlalu berat kat sini. Memang ngam lah. Bagi saya memang anda patut cuba satu experience yang baru. Cuma saya rasa tak semua orang suka phone nipis macam ni. Betul tak kan? Mesti ada orang yang suka macam, aduh pegang rasa ganjil lah. Phone apa ni nipis-nipis ni kan, tak tahan apa kan. Itu ada setengah orang pendapat dia masing-masing. Tapi kalau memang nak feel yang lain, ada 5G, ada screen AMOLED kat sini, ada mode light dan bajet tak terlalu tinggi, inilah smartphone yang saya boleh recommend kat anda. Pendapat anda macam mana? Tinggalkan komen kat bahagian bawah. Dan macam biasa, jumpa, like, subscribe, share. Terima kasih. Jumpa lagi.